Rasa macam semua orang bergerak lebih laju. Dah upgrade, dah kahwin, dah berjaya. Dan kau masih menunggu, masih tertanya-tanya. Tapi ini kebenarannya. Kelewatan bukan penolakan. Kadang-kadang Tuhan sedang bina kedalaman, sementara kau fokus pada kelajuan. Pada waktunya, Tuhan akan mempercepatkannya. Yesaya 60 ayat 22. Kau bukan ketinggalan, kau sedang dipersiapkan. Hanya kena belum berlaku tidak bermakna ia takkan datang. Waktu Tuhan bukan lambat, ia berlapis. Dia sedang bekerja dalam diam supaya bila waktunya tiba, kau benar-benar bersedia. Berhenti bandingkan, terus percaya. Kau bukan dilupakan, kau sedang dibentuk. Biar dia sempurnakan apa yang dia mahukan.